Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan wartawan yang hadir ke sesi sidang media hari ini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hafiz, Exco Armada Bersatu Pusat Merangkap Pengurusi Biro Keselamatan Armada Pusat. Tujuan hari ini kami mengadakan sidang media adalah kerana ingin mendesak pemimpin atasan parti memberi pencerahan di atas tomahan-tomahan yang selama ini tular di media sosial dan di peringkat rakyat akar umbi berkaitan beberapa isu berbangkit. Kami sering ditanyakan soalan-soalan inilah, dan jadi kami minta pemimpin atasan sedialah kali inilah. Pertama, kami ingin yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi parti yang tampil memberi pencerahan tentang isu kekayaan luar biasa anak-anak beliau dalam masa yang singkat. Bagi kami, isu ini perlu dijawab segera bagi menangkis tuduhan dan menjaga nama baik parti serta memberi pencerahan secara jelas kepada kami anak-anak muda. Di peringkat kaum ini, isu ini sering berbangkit, jadi kami memerlukan jawapan. Kami juga meminta Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk tampil ke hadapan dan membersihkan nama beliau dengan menafikan tuduhan skandal bersama seorang wanita yang bernama Nikaji. Wanita yang bernama Nikaji ini sebenarnya saya sendiri tak kenal. Saya sering diajukan soalan di peringkat bawahan dan saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Jadi saya minta Presiden yang kami hormati tampil dan menafikan